Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi juadah untuk kita nak minum petang bersantai-santai. Nama juadah tu adalah sotong pula. Tokuang goreng crispy. Tidak pun tokuang goreng rangup lah. Tapi dia ada perbezaan. Banyak perbezaan dengan tahu bergedil. Tahu bergedil tu kita nak kena sumbat dia lah, nak kena nak kena korek isi dia, lepas tu nak kena masuk pula. Dia tak payah. Cukup mudah, cukup senang. Nak cerita bagi orang duduk luar tu, duduk semang satu topik pun tak ada habis. Tengok siap dah nak cerita bagi. Mai kita nak berkongsi. Okey, mula-mula kita ada tepung gandum 1 gram. Lepas tu kita ada tahu kuah, kita ambil 4 keping lah. Tidak pun kami orang Perlis panggil tahu kuah. Lepas tu ni bahan-bahan perasa dia, kita ada 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil lada sula, 1 sudu kecil black pepper ajisho. Lepas tu penyedap rasa. Lepas tu kita ada 3 ulas bawang putih. Lepas tu kita ada 1 sudu besar kapok makan. Lepas tu ni tepung jagung ni kita ambil 20 gram. Lepas tu yang ni optional. Kalau siapa nak buah pun tak apa, tak mahu buah pun tak apa, kita ambil bijan 1 sudu besar. Okey, lepas tu air kita ada 500 ml. Lepas tu yang ni kita nak bagi sekali resepi untuk kita nak buat kicap dia. Untuk kita nak menyicoh dia ni. Okey. Semua bahan-bahan ni kita nak campur semua sekali. Lepas tu sebelum daripada tu kita nak goreng ni dulu. Okey. Untuk cabai, kita nak berkongsi untuk cabai dulu untuk sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua nak. Cabai ni kita tak masuk mentah-mentah. Kita guna resepi daripada sahabat kita. Masa kita duduk dalam berek dulu, iaitu Ida Hashim. Dia ajak kita ni sampai bila-bila pun kalau kita nak buat aja sampai kicap, kita akan ikut resepi dia. Macam mana dia share ni. Lepas tu anak-anak ikut kita macam mana kita nak buat tu. Yang kata sedap sangat. Okey, mari kita buat dia punya cabai dulu. Buat cabai dia dulu. Sekali kita tak kalut. Okey, minyak macam biasa. Macam mana nak menggoreng. Pasal apa minyak ni sekali kita boleh buat goreng untuk tahu kuah ni. Tak erti sebut lah cik tahu kuah. Tahu kuah. Kami panggil lagu tu tahu kuah. Tahu kuah. Okey. Kita masukkan minyak. Okey. Untuk kata sahabat-sahabat cik tahu lah. Andai kata mereka tak mau goreng pun boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi Cik Tah nak bagi kelainan sikit macam mana Cik Tah duk buat tu. Cuba buat dengan izin Allah. Memang sedap nak saya tahu bagi. Goreng dulu. Tapi bukanlah goreng sampai masuk tu. Agak kata dia panas. Cabai ni bila kata kita goreng terlalu lama dia akan meletup. Okey, minyak pun dah panas. Janganlah panas sangat lagi. Makcik habis. Okey, masuk dia. Kita goreng dah. Goreng dah. Lah. Kita nak tunjuk sahabat-sahabat kita. Kalau api terlampau garang, tidak pun terlampau lama kita goreng, dia akan tembok macam tu. Dia nak tunjuk contoh. Tapi tak apa, kita boleh guna dia. Bukan kita tak boleh guna. Kod nak bersilat. Okey. Lepas tu kita akan angkat dia. Tu dah habis minyak dah. Kita akan angkat dia. Untuk anak-anak kita tu, yang mana duk baru nak ke dapur, goreng api deras, dia jadi macam tu. Anak-anak sahabat-sahabat kita, api tu slow. Jangan bagi terlampau garang sangat. Terus mana kita pandai pun nak serta bagi, dia meletup juga nak serta bagi. Sebab apa? Cabai ni, kita tak belah dia. Kalau kita belah, dia kuranglah meletup. Sebab apa? Dia tak ada tekanan. Okey? Kita akan masuk ni cabai dengan bawang putih ni. Okey. Blend dia ni tak pakai air langsung. Tak pakai air langsung, kita pakai kicap sahaja. Kicap sahaja. Dia kata kicap kena kicap manis.
Nah, kicap manis. Kicap soya manis tu kan. Okey, kita akan masuk. Okey, janganlah banyak sangat. Kita macam kata cayak pun dia tak mau juga. Agak-agak sahabat-sahabat kita Okey. Lepas tu, kita nak bagi anak kita pergi blend sat. Lepas tu, lagi boleh kita tunjuk kejadian dia macam mana. Okey, lepas tu kembali kita kepada ni tepung untuk kita nak buat celup tokuang crispy ni Okey. Tepung gandum, tepung jagung masuk sekali. Okey. Lepas tu semua bahan-bahan ni kita masuk semua sekali. Okey, untuk anak-anak atau sahabat-sahabat kita yang mana kata kot ada anak kecil lah. Lada hitam Haji Show tu, black pepper Haji Show tu dengan lada sula tu kita kata dia ada lah rasa pedas tapi taklah pedas sangat. Kalau kita nak skip benda tu pun boleh, tidak pun buat 2 adunan. Satu kita bancuh dulu tepung, jangan masuk lagi. Black pepper dengan lada putih tu jangan masuk lagi. Kucai-kucai apa semua. Dah kita tinggal dekat cucu tu, dekat anak kita tu, baru kita masuk lada putih tu dengan black pepper Haji Show tu. Okey, lepas tu kita masuk kapak. Satu sudu besar kapak. Okey, lepas tu kita masuk air. Senang je tu kita kata. Lepas tu kita kacau-kacau dia. Okey, bawang putih ni kita nak pi tumbuk lumat, tumbuk halus. Dia kena tumbuk. Jangan pi bubuh lagu tu, dia tak aci. Okey, lepas tu kita nak bagi tahu ayak tadi kita kata kita ambil 500 ml. Lepas tu kita masuk dalam ni 400 ml sahaja. 400 ml sahaja Okey, lepas tu tunggu sat kita nak pi tumbuk dah. Okey, ni bawang dia masuk ke dalam ni. Tak salah patok-patok. Okey, kita timbuk dia. Okey, lepas tu kita akan masuk bijan. Lengar kah. Ikutlah. Nak sangai dulu dia pun tak apa. Tak mas sangai dulu pun tak apa. Macam kita ni selalu kalau kita beli, kita basuh-basuh, kita bubuh dalam penapis tu, kita biar bagi kerizat, kita bubuh dalam oven kita tu, kita bakar siap-siap. Kita nak buat apa, semua benda tu dah siap dah. Lepas tu kita nak letak luak pun tak apa. Tak payah letak dalam peti air. Kita masuk. Optional. Kalau tak mau masuk pun tak apa. Boleh ikut lah. Kita yang mau saya tak ada lengar. Tak ada lengar. Tak payah bubuh. Senang. Okey, lepas tu. Lepas tu kita akan biar dia. Untuk step seterusnya. Okey. Untuk langkah seterusnya. Kita nak belah tokuang ni. Tokuang ni terserah kat anak-anak kita nak buat panjang-panjang kah, nak buat 3 segi kah, nak buat 4 segi sama kah. Jangan goreng satu lagu ni sudahlah dia nak crispy apa mana. Kok nak ambil acuan kuih bangkit kah, nak tekak kah, ikut yang tu. Tak jadi masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Macam kita akan belah 3. Okey. Terlalu patok. Lepas tu kita akan buat 4 kot ni. 1 2 3 4. 4. Jadi kita kata taklah besar sangat. Lepas tu apa perlu kita buat? Kita masuk dia pi dalam ni. Duduk dalam tu. Kita buat habis. Okey, ni semua kita dah belah dah. Kalau kata kok lah anak-anak kita kok nak buat sikit ke. Tepung tu kalau buat ukuran ni pun lagi banyak kruk-kruk dia nak saya bagi. Kan? Okey, lepas tu kita akan biarlah dia sat. Kita kata dah lah kot, kita pelekat api. Jangan pelekat api lagi waktu tu. Sementara api pun minyak kita pun nak panas. Kita tahu dia terus lagi Okey, kita pelekat api dulu. Okey, minyak pun dah panas dah. Kita akan masuk tokuang ni dalam ni. Kalau boleh jangan masuk lagi tepung tu. Okey, goreng dia tu jangan terlampau banyak sangat. Sikit-sikit tak apa. Jangan kalut.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah goreng tu, dah kita masuk dia tu, jangan duk kucai-kucai dia lagi. Tak payah. Sama juga kalau kita nak buat goreng pisang. Jangan duk kucai dia lagi. Bagi dia lekat dulu, baru kita kucai. Okey, dah keperangan dah, kita pun mula mengacau dia. Nah. Okey. Okey, dah keperangan dah. Alhamdulillah. Okey, lepas tu step seterusnya kita ambil tepung ni. Kita sawak api kat dia. Apa dia orang kata, ni buat macam ni lah. Buat kat dia. Siapa nak crispy banyak, buat banyak kali. Nah tak kira lah 5 kali kan, 6 kali kan. Buat. Bagi dia melekat di sini. Lepas tu kita bubuh lagi. Bubuh lagi. Kalau boleh tuang atas dia tu. Tuang atas dia tu. Okey. Dah masak dah. Kita angkat nah. Kita angkat. Ingat nah step dia. Mula-mula tu kita kena masak dia sampai kata warna kuku-kuku tu. Lepas tu barulah kita sera dia punya tepung. Sera tu pula, dah sera tu terus kucai. Ambil tu kucai. Ambil tu kucai. Kucai tanpa henti. Alhamdulillah siap dah. Tahu goreng crispy, tahu tokuang goreng rangup pun boleh juga. Ni tu dia cabai dia yang kita blend tadi. Kita masuk cabai Melaka, bawang putih dengan kicap manis. Cukup. Tapi kalau kata sahabat-sahabat anak-anak kita rasa tak manis pun boleh, kalau nak tambah garam ke, nak tambah gula pun boleh, nak bubuh penyedap rasa pun boleh, terserah pada masing-masing. Tapi kalau kita memang cukup dah masuk kicap manis tu. Lepas tu ni tokuang ni, okey, ikut step yang kita cerita tu nah. Mula-mula kita masuk dia dulu, biar dia dulu agak keperangan. Ambil bancuhan tepung tu, tuang pi atas dia. Kucai jangan berhenti. Lepas tu sekali tuang pula. Kucai jangan berhenti. Sampai berapa kali kita nak buat, nak bagi salutan tepung tu, kalau lagi banyak kita pun lagi banyak dia bersalut. Tak gitu. Kan? Lepas tu dalam dia ni, dia masih kita kata dia berongga lah. Kalau kita buat tebal sikit, dia jadi macam dalam tu dia lembut banyak lah. Macam kita tak suka sangat. Kita suka macam nipis ni. Kalau kata yang mana kita bagi ukuran berlempat tu, kata tak maulah nipis kot. Mana tahu kot renggas gusi ke. Kita duduk pupuk-pupuk tu kan. Bagi 3. Jangan buat satu-satu sudah. Tak malah lagu tu. Lepas tu kita pun nak memang pandai tak. Sekian daripada perkongsian daripada kita. Lepas tu jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.